Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Daniel ingin memberikan sedikit peringatan kepada tuan-tuan dan puan tentang projek terbaru MyCare berkaitan dengan pembangunan semula Gaza. Kita faham Gaza diuji dengan dahsyatnya, berlaku kehancuran di sana sini, maka kita perlu sama-sama membantu untuk membangunkan semula Gaza. Alhamdulillah, bantuan kita boleh kita salurkan melalui MyCare yang bagi saya sebuah pertumbuhan kemanusiaan yang berintegriti tinggi, tabik urusnya yang baik, sistem auditing yang diiktiraf dalam dan luar negara. Ini yang kita mahu, supaya apa yang kita sumbangkan, insya-Allah kita harapkan dengan harapan yang tinggi akan sampai kepada sasarannya. Apatah lagi usaha MyCare untuk membangunkan Gaza semula akan melibatkan kesehatannya, akan melibatkan bahagian infrastruktur air dan seumpamanya, yang mana ini amat mereka perlukan. Kalau kita tak bantu, siapa lagi? Teruskan membantu, insya-Allah ganjaran di sisi ilahi tidak pernah kecil, sentiasa besar dari Allah yang Maha Kaya.